Saya sebelum ni saudara dah banyak kali bagi tahu bahawa saya menyaksikan walaupun pihak berkuasa banyak membuat operasi bersepadu, sekejap-sekejap operasi berkaitan dengan lambakan premis dan juga penempatan warga asing ini saudara. Tetapi saudara, saya senantiasa melihat perkara ini adalah wayang. Tahu pun wayang. Wayang yang sengaja dibuat untuk menunjukkan bahawa mereka buat kerja. Macam tu Tapi hakikatnya saudara, bukan makin sikit warga asing berada di dalam negara kita, tetapi semakin hari semakin bertambah sehingga menyusahkan fikiran kepala otak rakyat kita. Wayang gambar saudara, hari ini tangkap esok lepas, hari ini buka tutup esok buka. Wayang PG bila buat operasi bocor, sehingga kan berlaku saudara, belum buat operasi lagi di Center Point Kuantan ada lambakan premis warga asing yang membuka kedai jahit saudara. Yang kita dapat laporan, mereka banyak pakai pekerja-pekerja haram yang langgar permit duduk bekerja di kedai jahit itu. Banyak laporan kita dapat saudara. Dia ada 4 butir kedai dekat situ. Saya pernah terjah hari itu. Kita pernah terjah di mana anak bangla tu ajak bertumbuk. Baral unta ajak bertumbuk anak bangla. Kita pun dedah kan. Saya bagi tahu ada pekerja asing dekat situ yang melanggar akta immigration. Saya kata langgar akta immigration sebab apa? Sebab saya berpandukan kitab. Ni kitab ada ni. Nampak tak? Ini kitab akta immigration 1959 Palang 63. Saya study. Ini lagi saya study. Yang terbaru. Ini cetakan terbaru bermula bulan Jun 2024. Tengok ni. Saya berjuang saudara, bukan cak ayam punya perjuangan. Bukan kita seronok terjah tak ada fakta. Kita pula ambil tugas pihak berkuasa. Kita rakyat patut buat kerja kita, bukan kita ambil alih tugas pihak berkuasa. Tapi masya-Allahnya saudara, terpaksa kita ni ambil tugas pihak berkuasa ni. Kenapa saudara? Sebab saya tengok saudara, operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa gagal. Seringkali kita disajikan operasi gagal saudara. Dulu, kini dan selamanya tak pernah berjaya. Mana yang berjaya awak tengok? Pasar Borong Selayang, operasi bersepadu beratus kali dah. Ada tak selesai masalah. Pasar Borong Selayang tak selesai. Lepas itu Jalan Silang tak selesai, Kuala Lumpur. Penilai 3 tak selesai. Awak tengok pasar borong di seluruh negara. Selesai tak? Tak selesai. Maknanya operasi tek kucing apa? Sebab ada tikus di dalam jabatan. Ada tikus saudara. Tikus apa? Tikus mondok saudara. Tikus mondok. Ada tikus yang duduk menggigit. Sebab itu kita rakyat akhirnya bersuara. Yang sebenarnya kita tak perlu bersuara kalau negara kita ini aman makmur. Ni nak aman makmur macam mana saudara? Penuh Bangla, Rohingya buka kedai, Pakistan buka kedai. Sampai dekat Kuantan ni meletang pun Pakistan dah kontrol dah. Meletang.
Pakistan Town dah jadi sekarang ni, dekat bandar raya Kuantan, saudara. Nah, macam mana kita ni tak bangkit berjuang, saudara? Nak ikutkan, kita tak payah bangkit sebab kita buat kerja sukarela. Tapi bila tengok buka tutup, saya nak bagi tahu yang center point ni, saudara. Saya dah tahu dah ada pekerja-pekerja mereka yang melanggar undang-undang. Jadi hari tu saya duduk dalam kereta. Saya nak tengok operasi bersepadu yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Kan? Awak bayang, saudara, dia buat operasi itu pada 5 hari bulan. Operasi tersebut pada 5 hari bulan. Ni baral mana pula kata awak kerja lah ni baral. Indon ni dok. Baral betul lah Konoha ni. Bodoh je lah nak komen tu. Ada hati nak komen tu. Asyik bodoh je Konoha. Duduk bulan tu diam-diam Muhammad Heri. Bengong betul lah. Saya nak bagi tahu saudara, saya pun lega lah bila ada operasi dekat situ. Tapi awak bayang, operasi 5 hari bulan, 4 hari bulan 4 biji kedai tu tutup siap-siap saudara. Tulis kat pintu dia, kami bercuti 2 hari 4 dan 5 hari bulan. Macam mana dia boleh tahu bahawa pihak berkuasa nak buat operasi, saudara? Nampak tak cerita kartun? Siapa yang bocorkan maklumat, saudara? Takkan driver teksi, takkan budak mak rempit bocorkan maklumat, takkan cikgu sekolah, takkan budak bawa grab food bocorkan. Awak agak-agak bocor tu dari mana, saudara? Operasi dibuat pada 5 hari bulan. Operasi dibuat pada 5 hari bulan, 4 hari bulan 4 biji kedai yang duduk menternak warga asing yang langgar peraturan ni tutup kedai, saudara. Tulis bercuti, kami bercuti 2 hari. Saya kata gila betul lah, saudara. Saya duduk dalam kereta tengok adingan memalukan ini, saudara. Lepas tu saya tengok pihak berkuasa pun datang. Bila datang kedai tutup, dia tak buat lah. Patutnya bila kedai tu tutup 4-5, datanglah balik 6 hari bulan. Betul tak lah? Datang balik 6 hari bulan. Tapi pihak berkuasa tak datang lah. Dia ikut jadual dia 4-5 lah. Awak tengok. Sebab itulah warga asing seronok Mr. Azlan. Dia kata pihak berkuasa datang ikut jadual. Faham tak? Kalau operasi 4 dengan 5 hari bulan, 6 hari bulan, kita bebas. Hore! Selamat! Yeay! Hoi, hoi, ya, hoi. Kita semua selamat. Dia kata. Nampak tak? Datang ambil gaji. Ada pula macam sepatutnya nampak dah kedai tu tutup 4 dengan 5, 6 dengan 7. Datanglah terkejar kedai tu. Tak ada, saudara. Tak ada terkejar dah. Pakat tutup, pakat selamat. Nak buat operasi pula tunggu 2 bulan pula. Sebulan pula. Ada tikus, saudara, yang bagi maklumat dekat dia. Sebab tu saya tak percaya. Kenapa orang macam kita ni tak percaya pada pihak berkuasa lah? Sebab ada tikus di dalam jabatan-jabatan penguatkuasaan. Tikus mondok ada tikus. Macam-macam tikus dah.